Allah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, Min adamin illa wujudin wa min wujudin illa adamin. Maksudnya ialah kita ini asalnya tiada, kemudian diadakan dan kemudian ditiadakan. Pada hakikatnya kita ini tiada, bererti yang ada ini wujud kenyataan Allah. Kalau di dalam sifat 20, wujud artinya ada, lawannya tiada. Maksudnya Allah wajib ada, haram kita ada. Kalau di dalam ilmu tauhid, dalil adanya Allah ialah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tetapi di luar. Kalau secara makrifat, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu di dalam, iaitu 7 lapis bumi ialah kalimat batang tubuh, iaitu bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak dan sumsum. Manakala 7 lapis langit ialah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kalau secara hakikat, tempat besarnya mengenal Allah itu di batin, bukan di luar dari tubuh. Jadi kudrat letaknya di kaki, iradat di hati, ilmu di otak, hayat di roh, sama' di telinga, basar di mata dan kalam di mulut. Pemilik sifat ma'ani ini ialah hayat, iaitu roh. Kerana roh hidup, roh memainkan peranan penting dalam tubuh. Tanpa roh semuanya bangkai.